Tentera Malaysia tahun 2026. Lepas tu masuk kelas ni. Tarik sikit. Tembus sikit. Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mohon untuk mengambil tempat duduk masing-masing kerana istiadat pengundian watikah tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia akan bermula sebentar lagi. Cuba cik lah. Cik ni tegur kalau yang doktor. Sebab saya tak berat daripada perempuan kan. Kita belum sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke istiadat pengundian watikah tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026. Itu soal saya. Tahun 2026. Tahun 2026. Tahun 2026. Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian. Tuan dulu. Saya nafas. Tembus sikit. Lepas tu cakap. Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mohon untuk mengambil tempat duduk masing-masing kerana istiadat pengundian watikah tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia akan bermula sebentar lagi. Demi kelancaran istiadat penggunaan watikah tauliah, berikut terdapat beberapa informasi sebagai peringatan bersama. Pertama, hadirin dimohon untuk berdiri apabila diumumkan ketibaan Panglima Angkatan Tentera dan bersama-sama menyanyikan lagu Angkatan Tentera Malaysia. Kedua, hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan dewan. Artileri Lieutenant Muda Ajmal. Tapi yang ni semalam saya So untuk start dengan Lieutenant Muda Ajmal. Tapi yang ni semalam dia macam pelik sikit. Dia macam santai. Boleh cik Dia try baca kan? macam ni kan. Kata-kata aluan dia. Ya. Tarian ni mana? Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Azhan bin Haji Mat Uthman, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Azhan bin Haji Mat Osman, Panglima Tentera Darat. Dia bukan, kalau macam tu dia macam dah pengakhiran pada kata-kata aluan. Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Laksmana Tan Sri Dr. Zulhelmi bin Itnain, Panglima Tentera Laut. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Norazlan bin Aris, TUDM, Panglima Tentera Darat, Tentera Udara. Yang berbahagia Panglima Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke istiadat pengundian watikah tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026. Nanti saya try lah. Saya dengar yang dia. Okey, ICT cuaca buruk, standby. Cuma yang untuk ICT, untuk watikah nanti start dengan slide 164. 164, nama dia siapa tuan? Sorry, jap. Tadi dia kata Ajmal. Ajmal 211. Bukan Ajmal 211 kan? Ya, dia cek. Tak apa, saya buat dulu nanti dengar je. Boleh? Tak apa, tak apa meng. Saya tak tahu nak rujuk siapa, tak pernah ada. Saya selalu dengar. Penekanan ayat, kat mana dia perlu berhenti, lepas tu dekat mana perjalanan dia. Macam contoh nama-nama ni kan. Lieutenant Muda Muhammad Baihaqi bin Muhammad Syukri. Kan? Lieutenant Muda Muhammad Harith Daniel bin Mahmud. Ulang-ulang cakap. Ulang. Testing. MC dengar MC. Dengar dia. Baru dengar tadi. Okey, MC start nama nanti watikah 211. ICT slide 212. Clear? Okey, clear tuan. Okey, boleh start dengan
Payah tak ada stapler. Tak boleh di tempat ni cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Istiadat Penghurian Watikah Tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mohon untuk mengambil tempat duduk masing-masing kerana Istiadat Penghurian Watikah Tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia akan bermula sebentar lagi. Demi kelancaran Istiadat Penghurian Watikah Tauliah, berikut terdapat beberapa informasi sebagai peringatan bersama. Pertama, hadirin dimohon untuk berdiri apabila diumumkan ketibaan Panglima Angkatan Tentera dan bersama-sama menyanyikan lagu Angkatan Tentera Malaysia. Hadirin dimohon untuk tidak meninggalkan Dewan sehingga Panglima Angkatan Tentera beredar meninggalkan majlis. Akhir sekali, hadirin sekalian diingatkan untuk mematikan telefon bimbit atau melaraskan ke nada senyap sepanjang majlis berlangsung. Sekian, harap maklum dan terima kasih. Majlis sedang menunggu ketibaan Panglima Angkatan Tentera. Lepas ni saya praktis dengar suara cik. Kenapa? Lepas ni saya praktis duduk dengar suara cik. Soalnya tak ada sebelum tu kan entah lepas ni kan dia Melayu je kalau cik rasa. Oh. Kadang-kadang mic ni satu kena adjust mic ni, kena adjust betul-betul kena dengan suara kita. Tapi kalau orang dah biasa, dia dengar sikit dia tahu dah macam mana. Dia macam tu. Akan jarakkan sikit. Cara penggunaan suara dia ada 3 suara MC ni. 1, 2, 3. Yang kita orang guna suara ni. Untuk menyanyi dia gunakan suara perut. Bahasa hukuman kawal pun bahasa hukuman perut. Untuk menyanyi kadang-kadang dia akan campurkan 2. Satu dia gunakan ini, satu dia gunakan perut. Tapi kalau dia gunakan DA, suara dia akan pecah. Suara dia akan pecah. Lepas tu akan jadi macam tu. Macam kita nak tentukan suara perut suara. Ambil kolah tu, telam kepala, macam tu kan. Tapi saya dah biasa dah. Sebab suara saya macam ni sikit. Apa panggil suara bulat kan? Kena mainkan nafas. Hembus, tarik, hembus sikit baru cakap. Kita ambil bercakap tu sambil hembuskan nafas. Saya cakap laju ni, saya perasan. Laju, dia macam santai macam tu. Dia kena ada penekanan ayat. Bila kita umumkan ketibaan ni, bermakna ketibaan untuk dia ada. Bukan kita mengumumkan ketibaan yang berbagai jenis dia bukan macam tu. Dia kadang-kadang mengumumkan ketibaan yang berbahagia, dia lain. Untuk formal dia lain, untuk informal dia lain. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia, nampak? Itu untuk format. Ni yang berbahagia, Jeneral Tan Sri Datuk Sri, itu gelaran. Ini kena sebut penuh nama dia. Jemput. Jemput apa? KFC boleh umum. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia, Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera, diiringi oleh Panglima Perkhidmatan. Orang semangat dah bangun. Orang semangat. Okay, Siti laku. Buat lagi. Makin ngam.
Ini dia ambil tempat duduk. Tengok. Selama ni saya buat dekat padang kawat, bantu orang MC. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Azzahan bin Haji Mat Osman, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia Laksmana Tan Sri Dr. Zuhairi bin Itnain, Panglima Tentera Laut. Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Rahzan bin Arif TUDM, Panglima Tentera Udara. Yang berbahagia Panglima, Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Istiadat Penggunaan Watikah Tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, acara istiadat dimulakan dengan penyampaian anugerah kepada 7 pegawai kadet terbaik dari Akademi Latihan Ketenteraan, Akademi Tentera Darat, Kapal Diraja Sultan Idris Pertama dan Kolej Tentera Udara. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Nurizam bin Syamsuddin, Komandan Akademi Latihan Ketenteraan, bagi mempersila dan mengiringi yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera, untuk menyempurnakan penyampaian anugerah kepada pegawai kadet terbaik. Pegawai kadet terbaik Tentera Darat Malaysia Akademi Latihan Ketenteraan dianugerahkan kepada Lieutenant Muda Muhammad Fahim bin Ustaz Zulkahar. Boleh teruskan? Nanti dia bila tanya balik boleh balik. Okey, boleh. Berasal dari Tanjung Karang, Selangor,
Beliau dilahirkan pada tanggal 3 Januari 2003. Merupakan anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda, pengurusan pertahanan dan keselamatan. Penerima anugerah menerima Piala Seri Gagah Steel dan sebilah pedang kehormat. Letnan Muda Muhammad Fahim bin Sazukaha ditauliahkan ke Regimen Askar Melayu Diraja. Ini boleh. Pegawai kadet terbaik Tentera Laut Diraja Malaysia, Akademi Latihan Ketenteraan dianugerahkan kepada Letnan Muda Adam Haziq bin Muhammad Azrul. Berasal dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan, beliau dilahirkan pada tanggal 3 Mei 2003. Merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda teknologi maritim. Penerima anugerah menerima Piala Seri Samudera dan sebilah pedang kehormat. Letnan Muda Adam Haziq bin Muhammad Azrul ditauliahkan ke cawangan eksekutif. Pegawai kadet terbaik Tentera Udara Diraja Malaysia, Akademi Latihan Ketenteraan dianugerahkan kepada Letnan Muda Raja Amir Yusuf bin Raja Azizi. Kena sebut QDM tu Baik. Ni ada 3M kan? Berasal dari Sepang, Selangor. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 September 2003. Merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Kepujian Kepolisian Keselamatan. Penerima anugerah menerima Piala Seri Angkasa dan sebilah pedang kehormat. Letnan Muda Raja Amir Yusuf bin Raja Azizi GUDM ditauliahkan ke cawangan penerbangan. Pegawai kadet garduan terbaik Tentera Darat Malaysia, Akademi Tentera Darat dianugerahkan kepada Letnan Muda Ibrahim Adham bin Suhaimi. Berasal dari Kepala Batas Pulau Pinang. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Jun 1968. Merupakan anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan pembuatan dari Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Penerima anugerah menerima Piala Seri Pahlawan dan sebilah pedang kehormat. Letnan Muda Ibrahim Adham bin Suhaimi ditauliahkan ke Kor Polis Tentera Diraja. Pegawai kadet garduan terbaik Tentera Laut Diraja Malaysia, Kapal Diraja Sultan Idris Pertama dianugerahkan kepada Letnan Muda Muhammad Jasur Hakimi bin Jasmi. Berasal dari Batu Pahat, Johor. Beliau dilahirkan pada tanggal 25 Julai 1998. Merupakan anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda Sains Fizik dari Universiti Malaysia Sabah. Menerima anugerah menerima Piala Seri Nakhoda dan sebilah pedang kehormat. Letnan Muda Muhammad Jasur Hakimi bin Jasmi ditauliahkan ke cawangan eksekutif. Pegawai kadet garduan terbaik Tentera Udara Diraja Malaysia, Kolej Tentera Udara
dianugerahkan kepada Lieutenant Muda Muhammad Afiq bin Hasmi. Berasal dari Alostar, Kedah, beliau dilahirkan pada tanggal 2 Ogos 2001, merupakan anak kedua daripada 6 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Menerima anugerah menerima Piala ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah dan 9 pedang kehormat. Lieutenant Muda Muhammad Afiq bin Hasmi ditauliahkan ke cawangan kejuruteraan. Pegawai kadet terbaik keseluruhan Akademi Latihan Ketenteraan dianugerahkan kepada Lieutenant Muda Muhammad Alim Iskandar bin Muhammad Alimi. Berasal dari Kota Baru, Kelantan, beliau dilahirkan pada tanggal 29 Mei 2002. Merupakan anak ketiga dari 4 orang adik-beradik. Berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam dengan kepujian. Penerima anugerah menerima Piala Seri Perkasa dan 9 pedang kehormat. Lieutenant Muda Muhammad Alim Iskandar bin Muhammad Alimi ditolehkan ke Regimen Askar Melayu Diraja. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Panglima Angkatan Tentera di atas penyampaian anugerah Pegawai Kadet Terbaik dan lafaz pengisytiharan Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia sebentar tadi. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, acara diteruskan lagi dengan pengundian watikah tauliah. Nampak macam mana? Nanti kena serta. Cuma apa boleh dibaca. Boleh saya try sekali? Ini tak ya? Yang ini Cik teruskan tak apa. Jelas. Ambil ni terus. Habis ni. Lepas nanti Cik. sampai sini, nanti saya cakap kat sini. Okey. Ini Cik sampai sini tak? Dah. Sambung yang kat sini dulu lah. Dia sama juga kan kat sini kan? Saya ni tunggu sekejap. Dah naik? Kenapa dah naik? Dah boleh. Oh, dia naik terus lah. Nak terus. Saya terus. Start dengan ni. Lepas sekali. Jim start. Sekejap. Apa ni? Regimen artillery. Ini artillery dibaca. Pegang muda. Pegawai-pegawai muda yang ditauliahkan dimulakan dengan perkhidmatan tentera darat Regimen Artileri Diraja. Lieutenant Muda Naif Ajmal bin Muhammad Zaidi. Lagu kuat sikit. Lieutenant Muda Okey dah. Tuan Aiman Hakimi bin Nur Syaiful Hafiz. Lieutenant Muda Nur Halim bin Hashim. Lieutenant Muda Nur Akif Zafri bin Abdul Zaidi. Hai, batal ni. Lieutenant Muda Kubanis Sibakuma. Lieutenant Muda Said Farid Zuan bin Tuan Mat Rosli.
Letnan Muda Zairul Iqmal bin Zamri. Sambung. Saya sambung try. Dengar je. Korisik Diraja. Lieutenant Muda Hafiz Hariri bin Mak Hairi. Lieutenant Muda Harun bin Sultirman. Lieutenant Muda Muhammad Akil Hazim Provinsi bin Muhammad Harif Provinsi. Lieutenant Muda Muhammad Izri bin Abdul Hadi. Lieutenant Muda Muhammad Faiz bin Fauzan. Lieutenant Muda Muhammad Akil Rifki bin Muhammad Nazaruddin. Lieutenant Muda Abdul Hadi bin Muhammad Hafiz. Lieutenant Muda Ahmad Muhammadi bin Muhammad Nasir. Lieutenant Muda Darren Frederick anak Tommy Wong. Lieutenant Muda Muhammad Nur Arif bin Nur Rasmi. Lieutenant Muda Muhammad Adib Hanif bin Safa. Lieutenant Muda Muhammad Daniel bin Nur Zaidi. Lieutenant Muda Anur Sofia binti Ahmad Rahim. Lieutenant Muda Dilela Afifah binti Kemaruzaman. Lieutenant Muda Syifa Stadlin binti Kamal. Lieutenant Muda Nur Ain Nazrah binti Azlan. Lieutenant Muda Kiritana anak perempuan Prakasara. Lieutenant Muda Nur Umairah binti Azam. Lieutenant Muda Nur Ashikin binti Muhammad. Lieutenant Muda Siti Zulaika binti Zaidi. MC nanti dapatkan nama pasal disebut supaya kita clear tak. Lieutenant Muda Muhammad Amar bin Halim. Lieutenant Muda Ibrahim Adham bin Suhaili. ICT nama tak sama ni. Lieutenant Muda Muhammad Amir Harith bin Muhammad Yusof. Lieutenant Muda Muhammad Syafiq bin Mazlan. Syafiq Mazlan. Lieutenant Muda Muhammad Afif Daniel bin Muhammad Humaizi. Lieutenant Muda Muhammad Alif Najmi bin Hasbullah. Lieutenant Muda Abdul Hakim bin Iskandar. Lieutenant Muda Ahmad Safi Afif bin Muhammad Aznan. Lieutenant Muda Asfa Firdaus bin Abu Bakar. Lieutenant Muda Maghribi bin Ghazali. Lieutenant Muda Muhammad Hazim bin Hatta. Lieutenant Muda Muhammad Nabil Iman bin Muhammad Nasri. Lieutenant Muda Muhammad Safwan bin Abdul Qadir. Lieutenant Muda Nur Syakira Eliza binti Roslan Danis. Lieutenant Muda Nur Syafika binti Sulaiman. Diteruskan ni kan? Lieutenant Muda Nurin Amelda Amani binti Muhammad Faisal. Terus.
Perkhidmatan Am Lieutenant Muda Amir Nur Hakim bin Nur Isyam, Lieutenant Muda Anas Tasnim bin Rosli, Lieutenant Muda Francis Kuding Anak Kuam Elias JB, Lieutenant Muda Muhammad Farid Azhar bin Ismail, Lieutenant Muda Ahmad Ihsanuddin bin Khairul Anwar, Lieutenant Muda Muhammad Izzat bin Muhammad Rafi, Lieutenant Muda Muhammad Firdaus bin Effendi, Muhammad masuk ke ni. Akhirnya Lieutenant Muda Muhammad Azwan bin Adnan, kan depan ni break. Kita ikut break ada. Betul. Lieutenant Muda Omar bin Ismail, MC break agak late Lieutenant Muda Muhammad Azri bin Gong Matwa, Lieutenant Muda Ahmad Farhan bin Ahmad Fuad, Tak maintain break ke lepas KP habis? Lieutenant Muda Muhammad Amirul Safwan bin Samsul Kamal, Lieutenant Muda Muhammad Alif bin Muhammad Safian Sahari, Lieutenant Muda Muhammad Amirul Aizan bin Azmi, Lieutenant Muda Muhammad Adam Haris bin Arif Faizil, Lieutenant Muda Faizah Hanani binti Haini, Lieutenant Muda Surya Atirah binti Muhammad Syokri, Lieutenant Muda Nik Sofia Ajili binti Nik Afandi, Lieutenant Muda Nur Hayati binti Johan, Lieutenant Muda Hanan Shazana binti Abdul Halim, Lieutenant Muda Nur Afrina Atirah binti Khairi, Lieutenant Muda Nur Asri binti Zamzam, Lieutenant Muda Nurul Aiman Izzati binti Khairun Nazri, Lieutenant Muda Siti Syafiqah binti Arisa, dan Lieutenant Muda Umi Aisyah binti Baharul. Istiadat penggunaan watika tauliah berehat sebentar. Kalau tuan sebut ni, ini bin kan? Bagi dia ni sikit. Lieutenant Muda Abdul Azim kan? Lieutenant Muda Abdul Azim bin Muhammad, Lieutenant Muda Fikri Syahroni bin Rosli, Lieutenant Muda Habib Irfan bin Mazlan, Lieutenant Muda Irfan Nukman bin Muhammad Norafizal, mana? Lieutenant Muda Muhammad Irfan Daniel bin Muhammad Rizal, bukan Jalidis pula ni. Lieutenant Muda Nur Afrina Atirah binti Khairi. Macam dia tengok ni juga kan, macam ni. Jangan lupa yang last kali yang untuk core tu dah dia beritahu kan. Kan. Lieutenant Muda Omar bin Ismail, macam ni tadi. Kan, macam ni tadi. Okey, untuk penamaan sampai habis skor, ucap. Terima kasih Pak Limau. Pak Mogri. Macam ni yang terakhir tadi, sebelum orang terakhir.
Lieutenant Muda Siti Syafiqah binti Arisa dan Dan Lieutenant Muda Umi Aisyah binti Baharu. Lieutenant Muda Siti Syafiqah binti Arisa Dan. Lieutenant Muda. Ah. Lieutenant Muda. Dia bukan dan. Macam Mak Saleh sikit. Dia kena campur. MC ni dia kena campur macam Mak Saleh sikit. Dia punya bahasa dia tu macam ni kan. Lieutenant Muda Omar bin Ismail. Nampak tak penekanan dia? Lieutenant Muda Lieutenant Muda Muhammad Azri bin Gong Matua. Nampak tak? Lieutenant Muda Muhammad Azri bin Dia kena campur macam ala-ala English broken sikit. Baru dia boleh jadi MC ni. Kan? Lieutenant Muda Siti Syafiqah binti Arisa dan nampak tak? Lieutenant Muda Umi Aisyah binti Baharum. Okey, lepas tu berehat seketika. Berehat seketika ni pun dia kena ni juga. Tengok. Mana? yang sambung semula tu. Dia bagi seketika kena ayat. Istiadat penggunaan watikah tauliah berehat sebentar. Istiadat penggunaan watikah tauliah berehat sebentar. Nampak? Betul-betul rasa perut kalau buat suara Dia bukan istiadat penggunaan watikah tauliah berehat sebentar. Dia bukan macam tu. Istiadat penggunaan watikah tauliah berehat sebentar. Dia dah tekan watikah. Kan? Istiadat Kan? penggunaan watikah tauliah. Istiadat penggunaan watikah tauliah disambung semula. Nampak tak? Istiadat penggunaan watikah tauliah disambung semula. Okey. Boleh tu. Rasa perut kan. Kan? Kalau dia mix dengan macam ala-ala Inggeris tu, dia akan main dengan ni. Kena tekan betul-betul kena. Istiadat penggunaan watikah tauliah disambung semula. Istiadat penggunaan watikah tauliah disambung. Saya macam Melayu. Disambung semula. Nampak tak? Disambung semula. Istiadat penggunaan watikah tauliah disambung semula. Okey ni kan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera kerana menyempurnakan istiadat penggunaan watikah tauliah sebentar tadi. Sebentar tadi dia kena main Ucapan terima kasih. Ah. Macam mana terima kasih ni? dia kena main kepala juga kan. Macam mana terima kasih ni? Majlis merakamkan ucapan terima kasih Terima kasih. kepada Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera kerana menyempurnakan Ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia ya, kepada Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera kerana menyempurnakan istiadat penggunaan watikah tauliah istiadat penggunaan watikah tauliah sebentar tadi. sebentar tadi. Istiadat tauliah sebentar tadi. Ya. Terasa kan? Terasa. Sebab tu lah MC dia kena 3 orang. Betul. Dia kena ada 3 orang MC. Sebab apa? Takut dia sakit perut, ada 2 orang lah. Dia macam tu. Dia kena banyak main perut, main nafas, baru boleh. Majlis Dan main pergerakan kepala juga. Bila main pergerakan kepala, dia masuk. Kan? Tengok saya buat. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera kerana menyempurnakan istiadat penggunaan watikah tauliah sebentar tadi. Nampak tak? Dia main. Sebentar tadi. Sebab dia intonasi kepala. Kasih suara untuk kepala kan, baru dia masuk. Boleh tu, boleh. Belum tak rasa perut. Kan? Ni terasa dah. Penekanan ayat. Bila kita nak ibaratkan kita ni menyampaikan sesuatu, biarkan orang tu faham. Itulah MC, juru acara. Dia bila dalam dewan, formal lain, informal lain. Sama juga macam pembarisan. Pembarisan dia formal, dia lain. Jadi kalau yang ni kan formal. Mesti ada macam mana kalau yang bezakan dengan informal? Informal tu dia lain, dia dah macam majlis biasa lah. Dia tak ada nak tekan suara. Dia je. Okey, pada pedang ini dia akan jadi macam tu informal. Macam mem pun pernah hadir. Makan balik-balik. Pernah kan? Nampak tak PS2 bersama kan? PS2 dia macam mana lepas coffee break tu. Selepas makan malam regimental dah telah selesai, mesti ada selepas itu ada persembahan, betul tak? Itulah
Informal. Informal. Boleh tak pada ngawat dah ada. Okey, ready untuk bersambung. Lampu ready. Ya. Tak buka air. Baiklah. Istiadat penggunaan watikah tauliah disambung semula. Seragam ayat sampai P tu dia bam naik balik. Bam naik balik. Nipon mana Nipon? Ini disebut dan ke ni? Dan. Ni dan. Sekali. Semua dah sekali. Setiap perkhidmatan. Laju Nipon. Banyaknya. Cuba sebut. Kena sebut kod dulu baru dorang naik. Boleh sebut dulu. Kor Perkhidmatan Diraja. Letteran Muda Abdul Azim bin Muhammad. Letteran Muda Fikri Syahroni bin Rosli. Letteran Muda Habib Irfan bin Mazlan. Letteran Muda Irfan Luqman bin Muhammad Nurafizal. Betul nama dia ni. Letteran Muda Muhammad Irfan Daniel bin Muhammad Rizal. Letteran Muda Wan Muhammad Syauqi Muhasdan bin Mokhtar. Alamak, kerjaan dia semula. Nama dia orang ni pelik-pelik eh. Susah. Letteran Muda Amiran Syadid bin Kamarul Nizam. Letteran Muda Atif Hanafi bin Asri. Letteran Muda Muhammad Azwan Ilahi bin Azimi. Letteran Muda Muhammad Nazrin bin Jam. Letteran Muda Muhammad Harun bin Usman. Letteran Muda Muhammad Fauzan bin Muhammad Fauzi. Letteran Muda Muhammad Aiman Amsyar bin Muhammad Asri. Semula. Letteran Muda Muhammad Daniel bin Muhammad Yusuf. Letteran Muda Muhammad Haziq Irfan bin Hishamuddin. Kenapa dia angkut kali siap dah Hazim? Letteran Muda Muhammad Nur Rahim bin Ramli. Letteran Muda Muhammad Nur Rahim bin Ramli. Letteran Muda Muhammad Syarif Najmi bin Helmi. Letteran Muda Nasrul Hakimi bin Nur Azman.
Lieutenant Muda Ebi Natalia binti Azari. Lieutenant Muda Dania Syaira binti Zulkifli. Lieutenant Muda Nur Amira Husna binti Muhammad Siri. Lieutenant Muda Nur Nabilah Nazura binti Muhammad Taufik. Lieutenant Muda Nur Syafiqah Amira binti Rustaini. Lieutenant Muda Nur Izzati binti Jiratali. Lieutenant Muda Saidatul Izwani binti Suhaimi. Lieutenant Muda Siti Nurhani Umaira binti Rosti. Lieutenant Muda Alif Zulaika binti Hasmuzi. Lieutenant Muda Patricia binti Aznan. Lieutenant Muda Hazikah Aisyah binti Abdul Ghaffar. Lieutenant Muda Husni Nabiha binti Ahmad. Lieutenant Muda Mir Duljasni binti Makia. Lieutenant Muda Musyafika binti Mustafa. Lieutenant Muda Natasha Atika binti Jamil. Lieutenant Muda Nur Didiana binti Yati. Lieutenant Muda Nur Syahira binti Ahmad Rozi. Lieutenant Muda Nur Afifah binti Muhammad Nazri. Lieutenant Muda Nur Akidah binti Kasri. Lieutenant Muda Nur Farah Alisha binti Muhammad. Lieutenant Muda Nur Syaiha Akila binti Muhammad Syaidi. Lieutenant Muda Raudah binti Muhammad Syafi'i. Lieutenant Muda Siti Nur Izzati binti Ibrahim. Lieutenant Muda Siti Nur Natra binti Mazin. Dan Lieutenant Muda Siti Sarah binti Kamal. MC sekejap MC. Kok Kesihatan Diraja. Okey. Kor Kesihatan Diraja. Okey, cantik lah tu. Lieutenant Muda Dr. Abdul Azim bin Abdullah. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Adib bin Norman. Semula. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Adib bin Norman. Okey, semula. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Adib bin Norman. Jangan terlampau cepat sangat. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Adib bin Norman. Nampak, sama juga hari ini. Okey. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Aiman bin Ahmad Nazaruddin. Aiman semula. Okey, kita. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Aiman bin Ahmad Nazaruddin. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Ikhwan bin Azman. Lieutenant Muda Dr. Muhammad Ikhwan bin Azman. Dia cantik lah. Lieutenant Muda Dr. Pavitran Anak Lelaki Anadorai. Lieutenant Muda Dr. Rahimi Syakir bin Ramli.
bin Ramli. Lieutenant Muda Dr. Syed Daniel Haikal bin Syed Muhammad Hilmi. Lieutenant Muda Amir Haziq bin Azmi. Lieutenant Muda Cyprian Ide. Macam nama pendek ni, Lieutenant Muda Cyprian Ide. Lieutenant Muda Fikri Hadi bin Ahmad Latif. Lieutenant Muda Cyprian Ide. Lieutenant Muda Muhammad Hafiq bin Ghazali. Lieutenant Muda Muhammad Haziq bin Ghazali. Lieutenant Muda Nur Firdaus bin Aznan. Lieutenant Muda Nur Firdaus bin Aznan. Lieutenant Muda Airin Sofia binti Muhammad Aiman. Lieutenant Muda Wan Ayuni binti Wan Hasan. Koordinans Diraja. Lieutenant Muda Muhammad Adin bin Rosli. Lieutenant Muda Muhammad Alif Zafran bin Samsudin. Lieutenant Muda Muhammad Haikal bin Abdul Rahman. Lieutenant Muda Muhammad Zahirul Haq bin Irahim. Lieutenant Muda Adam bin Roslan. Lieutenant Muda Adik Zikri bin Abdul Kasimi. Lieutenant Muda Ahmad Fidah bin Muhammad Mazli. Lieutenant Muda Muhammad Basri bin Lim. Binli. Benli, macam mana semua Dia dengan naik? Benli. Lieutenant Muda Muhammad Ashraf Hafizuddin bin Mazlan. Sikit-sikit. Lieutenant Muda Muhammad Najmi bin Abdul Latif. Lieutenant Muda Nur Amirah Nasihah binti Muhammad Azhar. Lieutenant Muda Umairah Natasha binti Mat Rasid alias Mat Rashid. Lieutenant Muda Widat Kamilia binti Kamarun Zaman. Lieutenant Muda Nur Azila binti Nur Izan. Lieutenant Muda Nur Hidayah binti Mat Rozi. Lieutenant Muda Nur Masturina Hidayah binti Rozaiman. Dan Lieutenant Muda Nurainun Maisara binti Muhammad Nazri. Jenderal Elektrik dan Jentera Diraja. Lieutenant Muhammad Faisal bin Abdul Rahman. Lieutenant Muda Muhammad Nurishdi bin Jemaai. Lieutenant Muda Muhammad Adam Lukman bin Muhammad Sani. Lieutenant Muda Muhammad Arif Daniel bin Syamsuddin. Lieutenant Muda Muhammad Ashraf bin Muhammad Arsyad. Lieutenant Muda Muhammad Izzani Iqmal bin Kamaluddin. Lieutenant Muda Muhammad Nur Hadi bin Hamizah. Lieutenant Muda Cik Muhammad Asmizu Izli bin Cik Rashid. Lieutenant Muda Muhammad Amirul Sasani bin Muhammad Rosli. Lieutenant Muda Muhammad Faris bin Muhammad Faisal. Lieutenant Muda Muhammad Najmuddin bin Zunaidi. Lieutenant Muda Muhammad Syarul bin Muhammad Rizwan.
Lieutenant Muda Muhammad Zohriddin bin Khairuddin. Lieutenant Muda Norazan Afiq bin Baharul dan Lieutenant Muhammad Fani Najla binti Muhammad Syukur. Kor Agama Angkatan Tentera. Lieutenant Muda Muhammad Shah Irfan Jasman. Lieutenant Muda Ahmad Faris Izwan bin Fauzi. Lieutenant Muda Muhammad Adli Hakimi bin Uthman. Lieutenant Muda Muhammad Syafiq bin Jantan. Lieutenant Muda Wan Luqman Hakim bin Wan Ismail. Dan Lieutenant Muda Hafizah binti Baharin. Tentera Laut Diraja Malaysia, Cawangan Eksekutif. Lieutenant Muda Muhammad Azri Haikal bin Zalizam, TLDM. Lieutenant Muda Adam Haziq bin Muhammad Azrul, TLDM. Lieutenant Muda Ahmad Atom Ilah bin Muhammad Azmi, TLDM. Lieutenant Muda Ilhan Hafizi bin Syari Azhar, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Firdaus Hakimi bin Zainuddin, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Arif Izwan bin Muhammad Hafiz, TLDM. Lieutenant Muda Ahmad Zain bin Zailani, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Fakhruddin bin Karim, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Irsyad bin Rasdan, TLDM. Lieutenant Muda Mires Anak Lelaki Baskaran, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Hadi bin Muhammad Azli, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Najmi bin Muhammad Nazri, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Syamil Faris bin Muhammad Zamri, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Hilmi bin Zaini, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Fazli bin Abdul Rani, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Suhail bin Muhammad Hisham, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Jasrul Hakimi bin Jasmi, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Aiman bin Ismail, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Faris bin Muhammad Fazil, TLDM. Lieutenant Muda Hud bin Suhairi, TLDM. Lieutenant Muda Iman Kumar Anak Lelaki Krishnan, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Daniel bin Jaafar, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Husaini bin Kaswadi, TLDM. Lieutenant Muda Anam Fahmi bin Ramzaidi, TLDM.
Lieutenant Muda Muhammad Afiq Ashraf bin Muhammad Arshad, CLDM. Lieutenant Muda Syahrizal bin Syafi'i, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Fatul Ziad Aiman bin Muhammad Fauzi, CLDM. Lieutenant Muda Al-Razul Iqmal Hakim bin Muhammad Fuad, CLDM. Lieutenant Muda Fatih Anak Lelaki Murugan, CLDM. Lieutenant Muda Richard bin Kamudis, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Afiq bin Rosli, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Haziq bin Hazli, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Syuhaibi bin Azman, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Shalizan bin Muhammad Jalal, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Nur Afif bin Muhammad Nordin, CLDM. Lieutenant Muda Wan Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Razain, CLDM. Lieutenant Muda Ibrahim Zaki bin Abdul Halim, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Amiruddin bin Ismail, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Alif Ikhwan bin Zainuddin, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Aiman Firdaus bin Muhammad Isyam, CLDM. Lieutenant Muda Nur Syahmi bin Arya Afandi, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Nasri Fahmi bin Razali, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Akil Putra bin Muhammad Farid, CLDM. Lieutenant Muda Muhammad Afiq Taqwa bin Zamri, CLDM. Lieutenant Muda Hafizuddin Nazmi bin Hasil Rizal, CLDM. Lieutenant Muda Yaswan Kumair Nair, anak lelaki BTI Nadan, CLDM. Lieutenant Muda Nur Syafiqah Nabiha binti Zainal Abidin, CLDM. Lieutenant Muda Nur Rabaitul Adewiyah binti Ismail, CLDM. Lieutenant Muda Nur Azika binti Mustafa, CLDM. Lieutenant Muda Fannala Jiha binti Muhammad Faisal, CLDM. Lieutenant Muda Nur Ain Natasha binti Muhammad Akbar, CLDM. Lieutenant Muda Sri Nur Arini binti Syamsuddin, CLDM. Dan Lieutenant Muda Siti Aisyah binti Muhammad Khair, CLDM. Cawangan Bekalan dan Urustia. Lieutenant Muda Amirul Hafizi bin Muhammad Rodi, TLDM. Lieutenant Muda Nik Muhammad Alif Sufyan bin Nik Muhammad Saufi, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Danish bin Azman, TLDM. Lieutenant Muda Muhammad Fahmi bin Abu Hassan, TLDM.
Lieutenant Muda Muhammad Nur Naufal Syakir bin Badrul Halim di LDM. Lieutenant Muda Luqman bin Muhammad Fauzi di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Ali Mudin bin Jamil di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Muhaimin bin Muhammad Ashraf di LDM. Lieutenant Muda Amirul Naim bin Muhammad Isa di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Hazwan Haikal bin Jasmaidi di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Ilham bin Irwan di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Haikal bin Ruhaini di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Amar Husaini bin Muhammad Ramlan di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Fairuz bin Radwan di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Aiman bin Adnan di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Zuhilmi bin Maliki di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Aiman bin Zahari di LDM. Lieutenant Muda Anas Ashraf. Bagi harkat sikit. Pangkat dia dengan nama. Lieutenant Muda Lieutenant Muda Anas Ashrawi bin Azizi di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Faris Nabil bin Abdul Wahab di LDM. Lieutenant Muda Sharifah Melisa Adrina binti Syed Amril Syarmin di LDM. Lieutenant Muda Rashidah binti Abdul Razak di LDM. Lieutenant Muda Nur Nabihah binti Nurul Azhar di LDM. Lieutenant Muda Nur Hayati binti Mat Yunus di LDM. Apa nama dia tadi? Lieutenant Muda Siti Norani binti Abdullah Muhammad Yaziz di LDM. Lieutenant Muda Nur Lailani binti Matzuki di LDM. Dan Lieutenant Muda Nurul Ain bin Muhammad Jafri di LDM. Cawangan Kejuruteraan, Lieutenant Muda Muhammad Akmal Irfan bin Jalani di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Adib Rushaidi bin Rozaini di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Izzat bin Osman di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Akil Haikal bin Ahmad Mahiri di LDM. Lieutenant Muda Muhammad Naimullah bin Fairul Nizam di LDM. Lieutenant Muda Ahmad Razid bin Ahmad Kamil di LDM. Hold sekejap. Hold sekejap.
Letnan Muda Muhammad Hafiz Alimi bin Muhammad Asri, TLDM. Yang sama nak disambung kan? Dah, betul. Mana satu ni? Ni Asri. Ni Asri buat semula ni. Saya sebut. Baca lepas Asri Nanti aku kata baca lepas Asri. Sekejap, semula. Letnan Muda Muhammad Zarul Izzat bin Azmi, TLDM. Letnan Muda Al-Akif Faid bin Rozaidi, TLDM. Letnan Muda Wan Abrar Harith bin Wan Muhammad Saufi, TLDM. Letnan Muda Muhammad Hadif bin Hazizi, TLDM. Letnan Muda Kok Jungka, TLDM. Ya, no problem. Letnan Muda Muhammad Hafiz Aiman bin Ahmad Hasbullah, TLDM. Letnan Muda Muhammad Amiruddin bin Abdul Rahman, TLDM. Letnan Muda Amri Hakim bin Muhammad Muda, TLDM. Letnan Muda Ahmad bin Yamin bin Nasaruddin, TLDM. Dan Letnan Muda Nur Irsalina Huda bin Mahzir, TLDM. Tentera Udara Diraja Malaysia Cawangan Turut Terbang. Letnan Muda Amin Irsyad bin Rozli Syam, TUDM. Letnan Muda Muhammad Amirul Ikhwan bin Razali, TUDM. Letnan Muda Muhammad Haziq bin Bakhtiar, TUDM. Letnan Muda Syamif Rao, TUDM. Letnan Muda Ahmad Muhammad Hakim bin Mustafa Kamal, TUDM. Letnan Muda Ahmad Naufal bin Nukman, TUDM. Letnan Muda Daniel Hekal bin Muhammad Barial, TUDM. Letnan Muda Harith Haikal bin Hafizah Hazmi, TUDM. Letnan Muda Kohanis Ganesh, TUDM. Ibu Hanish.
Lieutenant Muda Muhammad Firdaus Iqmal bin Muhammad Yusuf, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Fikri Amir bin Ahmad Fauzi, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Haikal Daniel bin Ahmad Syukri, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Mahzuz Aiman bin Muhammad Khair, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Naim bin Mokti, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Tari Razik bin Tarmizi, GUDM. Lieutenant Muda Raja Amin Yusuf bin Raja Azizi, GUDM. Lieutenant Muda Wan Ahmad Zulfaqar bin Wan Jamal Nasir, GUDM. Lieutenant Muda Ahmad Juni bin Idris, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Afizuddin bin Muhammad Kasimi, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Zulhairi Izham bin Marasam, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Fikri bin Syahrul, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Hilmi Haziq bin Ramlan, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Khairul Afif bin Karya, GUDM. Lieutenant Muda Muhammad Syazwan Hakim bin Muhammad Rashidi, GUDM. Lieutenant Muda Tan Zesi, GUDM. Lieutenant Muda Anis Sophia binti Samsul, GUDM. Lieutenant Muda Piobi Tan Singyi, GUDM. Lieutenant Muda Ilyana Shikin binti Sabarudin, GUDM. Lieutenant Muda Nusratul Nisha binti Muhammad Samsani, GUDM. Lieutenant Muda Sri Putri binti Kasmani, GUDM. Lieutenant Muda Nur Fahani binti Muhammad Sufyan, GUDM. Dan Lieutenant Muda Nurul Masita binti Kamaruzaman, GUDM. Cawangan kejuruteraan. Lieutenant Muda Arif Daniel bin Manang, UDM. Lieutenant Muda Harith bin Imran Yang, UDM. Lieutenant Muda Muhammad Amal Ikhwan bin Tajuddin, UDM. Lieutenant Muda Muhammad Nur Firdaus bin Muhammad Yatim, UDM. Lieutenant Muda Muhammad Taufik bin Zainal Abidin, UDM. Lieutenant Muda Prakash anak lelaki Raja Ratnam, UDM. Lieutenant Muda Muhammad Danish Akmal bin Muhammad Faizul, UDM.
Letnan Muda Muhammad Afiq bin Hazmi, TUDM. Letnan Muda Muhammad Irfan Haris bin Bahanizam, TUDM. Letnan Muda Muhammad Izzat Ikhwan bin Muhammad Sufi, TUDM. Letnan Muda Putri Farah Sakina binti Badrul Hisham, TUDM. Letnan Muda Leong Jin Eng, TUDM. Cawangan Kawal dan Lapor. Letnan Muda Iranius Suren anak lelaki Santana Sami, TUDM. Letnan Muda Muhammad Zafrul Haikal bin Shihabuddin, TUDM. Letnan Muda Muhammad Alif bin Maswari, TUDM. Letnan Muda Muhammad Azam bin Ahmad Amran, TUDM. Letnan Muda Muhammad Danish bin Nordin, TUDM. Letnan Muda Muhammad Faris Najmi bin Nur Hisham, TUDM. Letnan Muda Muhammad Zulkai Haikal bin Muhammad Rumzi, TUDM. Letnan Muda Afif Hakim bin Muhammad Aminuddin, TUDM. Letnan Muda Muhammad Imran bin Muhammad Haris, TUDM. Letnan Muda Muhammad Irfan bin Ibrahim, TUDM. Letnan Muda Muhammad Khairul Arif bin Saibani, TUDM. Letnan Muda Muhammad Rafiqin bin Arwan, TUDM. Letnan Muda Pavitra Nir, anak lelaki Ragavan, TUDM. Letnan Muda Rizkina Yamini binti Muhammad Kahan Musaka, TUDM. Letnan Muda Lushini, anak perempuan kanan, TUDM. Letnan Muda Nurhazikah Izati binti Hamzah, TUDM. Dan Letnan Muda Nur Natasha binti Nur Azman, TUDM. Cawangan Kawalan Lalu Lintas Udara. Letnan Muda Ifah Firzana binti Roshaili, TUDM. Letnan Muda Muhammad Anwar Hakim bin Mahzar, TUDM. Letnan Muda Muhammad Ishraf Wafi bin Muhammad Kadri, TUDM. Letnan Muda Muhammad Waldan bin Abdul Majid, TUDM. Letnan Muda Nik Iqbal bin Nik Ibrisam, TUDM. Dah betul lah. Dah skip. Dah skip satu. Ni ke bawah balik. Ni ke bawah, ni naik. Ini macam tu. Kita dah tengok tadi. Pening je tengok. Dia kena tarik ni pergi sini. Letnan Muda Syarul Najmi bin Ahmadi, TUDM. Letnan Muda Said Muhammad Iskandar bin Said Yahya, TUDM.
Lieutenant Muda G. Darshan Sharma anak lelaki Ganesh TUDM. Lieutenant Muda Hon Lam TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Syazani bin Muhammad Rais Sami TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Ataillah bin Amri TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Harisuddin bin Ismail TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Irfan bin Hashrul Hairi TUDM. Lieutenant Muda Ifah Firzana bin Rushaili TUDM. Lieutenant Muda Nurul Izwani binti Abdullah Zawawi TUDM. Lieutenant Muda Wan Nur Adila binti Wan Muhammad Ali TUDM. Lieutenant Muda Nur Fatin Izzah binti Nur Risma Eza TUDM. Dan Lieutenant Muda Putri Fairuz Arisa binti Jusri TUDM. Cawangan material. Lieutenant Muda Muhammad Amil Rita Udin bin Muhammad Saufi TUDM. Lieutenant Muda Abdul Muhaimin bin Muhammad Mansur TUDM. Lieutenant Muda Adit Zafri Hazim Shah bin Muhammad TUDM. Lieutenant Muda Dia Darwish bin Othman TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Syafiq bin Muhammad Jafari TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Zuhelmi bin Salais Kalda TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Firdaus bin Mahyuddin TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Iqmal bin Muhammad Azmi TUDM. Dan Lieutenant Muda Nur Ainul Anisha binti Muhammad Kamal TUDM. Cawangan takbir. Lieutenant Muda Afgan Akasha bin Ahmad TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Adam bin Marzuki TUDM. Lieutenant Muda Amirul Shazwan bin Hamzah TUDM. Lieutenant Muda Hairul Asraf bin Abbas TUDM. Lieutenant Muda Haziq Ashraf bin Muhammad Zainuddin TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Muazzam bin Muhammad Safwan TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Syamim bin Muhammad Rais TUDM. Lieutenant Muda Muhammad Usama bin Mahmud TUDM. Dan Lieutenant Muda Nur Fatin Nadia binti Hadi Munir TUDM. Sampai dia duduk lah. Bagi duduk dulu. Bagi dalam pandangan. Okey, boleh. Dah. Majlis merekamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera kerana menyempurnakan istiadat penggunaan watikah tauliah sebentar tadi. Div-div kehormat dan hadirin sekalian, seterusnya ialah ikrar taat setiap perwira.
Hadirin sekalian, bagi memohon kebanggaan majlis dijemput Brigadier Jeneral Haji Muhammad Jihadi bin Haji Ahmad untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبير تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami dengan tawadu menadahkan dan menzahirkan kesyukuran kehadirat-Mu dengan limpah rahmat dan berkat-Mu jua. Kami berhimpun pada pagi ini sempena istiadat pengunian Watikah Tauhid kepada pegawai muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026. Allahumma ya Allah, bersempena upacara bersejarah ini, kami memohon kepada-Mu agar dianugerahkan taufik dan hidayah kepada pegawai-pegawai muda Angkatan Tentera Malaysia, tanamkan kesabaran di hati satu-hari mereka dalam menghadapi sebarang situasi, sentiasa berlapang dada, mempamerkan suri tauladan yang baik, memimpin untuk kecemerlangan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kurniakanlah hidayah dan riayah kepada yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera dan barisan Panglima Perkhidmatan. Semoga dipenuhi kesejahteraan dan keredaan-Mu serta senantiasa berada di dalam lindungan payung rahmat-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kan tepi. Apa? Tak sambung. Yang ni. Ha? Betul tak, Cik? Umum apa? Umum. Div kehormat dan hadirin sekalian, bagi pihak majlis dengan penuh rasa hormat dan takzimnya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera, kerana menyempurnakan istiadat penggunaan Watikah Tauliah pada hari ini. Div kehormat dan hadirin sekalian, istiadat penggunaan Watikah Tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026 telah selamat disempurnakan. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Tak kena tu, tak kena. Hadirin sekalian, dia pun pergi. Kebun. Nah, dah. Seterusnya, mengumumkan yang berbahagia
Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Malik Razak bin Sulaiman, Panglima Angkatan Tentera, diiringi oleh Panglima-Panglima Perkhidmatan beredar meninggalkan Dewan. Div-div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, maka dengan ini tamatlah sudah istiadat Mulia Watikah Tauliah Pegawai Muda Angkatan Tentera Malaysia tahun 2026 pada hari ini. Dijemput div-div kehormat dan pegawai-pegawai kanan untuk beredar meninggalkan istiadat bagi acara makan tengah hari di lokasi yang telah ditetapkan. Tahniah diucapkan kepada semua pegawai muda yang telah ditauliahkan pada istiadat ini dan selamat melapor ke unit baru. Pihak majlis turut mempersilakan pegawai-pegawai muda menikmati jamuan tengah hari di General Akademi Latihan Ketenteraan. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jarang tengok skrip. Jangan macam Jepun tu. Tak lenggang tu. Jangan macam Jepun. Itu je lah. Nanti boleh ada siap-siap ini, nanti praktis lagi macam mana kan. Nak bagi dia intonasi suara, penekanan ayat. Sama juga nama-nama diorang kena garis miring juga supaya tak terus direct. Macam pegawai muda tu tak masalah, kita boleh ada guide lah. Lieutenant muda perlu sebut nama dia sampai pin tu sekat sikit binti. Nampak tak? Macam yang tak ada tu, macam TODM, macam yang tak ada nama bapa, anak lelaki semua tu, macam Cyprian Uding tadi. Lieutenant muda Cyprian Uding. Sebelum boleh.